Okay, dalam video ni kita nak tengok pasal berat ataupun weight. Tengok dalam gambar ni ada seorang angkasawan ni atas penimbang. Bacaan penimbang adalah 60 kg. Soalan, berapakah berat angkasawan tersebut? Okay, berapakah berat angkasawan? What is the weight of this astronaut? Kalau korang jawab 60, cikgu, salah. Okay, kalau korang jawab 60, salah. Sudah. Kenapa? Sebab 60 tu kg. Kg tu adalah jisim. Dalam bab 1, korang ada belajar jisim dan berat kan? Okay, so 60 kg ni adalah jisim ataupun mass. Jadi apa beza berat? Kenapa pula kita selama ni 60 kg tu berat? Reason dia adalah sebab bahasa je lah. Okay, so sebenarnya kita memang dah terbiasa kata 60 kg. Kg tu adalah berat. Tapi sebenarnya dalam fizik berat tu benda lain dan unit dia pun lain. Jadi jisim adalah kuantiti jirim dalam satu objek. Quantity of matter in an object. Okay, paling ringkas cikgu boleh bagi adalah dalam kimia korang belajar pasal atom kan. Okay, dalam kimia korang ada belajar pasal atom. Jadi sekarang ni jumlah benda tu adalah jisim. Okay, tapi sekarang ni bila kita ada jisim, kita ada graviti kan. Macam contoh objek, semua objek akan mengalami daya graviti. Jadi sekarang ni graviti tu adalah berat kita. Daya graviti yang bertindak ke atas jisim tu adalah kita punya berat. Jadi dua dekat atas ni adalah dia punya definition. Jadi bila benda tu dia ada mass, dia ada jisim, okay, itu adalah kuantiti jirim dalam satu objek. Tapi daya yang bertindak ke atas jisim tu adalah dia punya berat. Okay. Jisim ni dia sentiasa malar. Logik dia macam ni lah. Korang ada satu bekas, ini adalah atom yang ada. Ini adalah atom yang ada dalam objek tersebut. Bawa lah pergi planet lain pun, dia still benda yang sama. Kan? Korang bawa pergi planet yang lain pun, bendanya still benda yang sama. Jadi dia sentiasa malar lah. Sebab dia tak berubah. Tapi berat, dia kan daya graviti. Jadi dia mengikut tempat tu punya graviti. Jadi kalau graviti dia lain, walaupun objek yang sama, tapi graviti dia lain, nilai dia akan berubah lah. Sebab dia bergantung kepada graviti. Okey. So jisim adalah kuantiti skala ataupun scalar kuantiti, maksudnya nilai sahaja, tetapi berat adalah kuantiti vektor. Okey, logiknya kalau kan korang ingat vektor adalah kuantiti yang ada magnitude dan arah kan. Jadi bila ada arah, sebab daya graviti tarik mana? Mestilah ke bawah. So adalah arah. Jadi sebab itulah dia kuantiti vektor. Jadi paling penting sekali adalah unit dia. Okey, macam mana korang nak bezakan jisim dengan berat? Tengok unit dia. Kalau dia kata 60 kg, kg tu adalah unit untuk jisim. Tapi kalaulah dia kata unit dia adalah Newton, contoh 5 Newton. So 5 Newton ni adalah berat sesuatu or weight of something. Okay? Jadi padankan maklumat dengan terma fizik yang betul. Maksudnya korang kena padankan ayat-ayat ni dengan statement, dengan perkataan yang betul lah. Sama ada dia jisim ataupun dia berat. Weight ke ataupun mass. So unit adalah kilogram. Yang mana? Unit adalah kilogram, mestilah jisim. Kuantiti jirim dalam satu objek, quantity of matter in an object adalah jisim. Unit adalah Newton, berat. Malar dalam semua keadaan, jisim. Berubah mengikut kekuatan medan graviti. Varies with the strength of gravitational field, berat. Daya yang bertindak kepada objek disebabkan jisimnya, berat juga. Jadi ini adalah yang penting lah, kiranya korang kena bezakan antara jisim dengan berat. Jadi ini adalah benda-benda yang selalu soalan tanya. Soalan tak tanyalah padankan macam ni, tapi dia bolehlah tanya, dia nak tengok korang tahu tak dia punya perbezaan. Okay? Alright, so situasi seterusnya sebab nak bagi korang betul-betul faham pasal perbezaan jisim dan berat punya nilai. Okay? Bayangkan kita ada satu objek yang mana objek ni adalah 20 kg. Okay? 20 kg ni apa? Jisim lah sebab kg. Okay? Dia punya berat adalah 196.2. Mana datang berat tu cikgu? Tak apa. Yang tu kita belajar nanti. Point dia adalah kalau dia kg, dia adalah jisim. Kalau dia Newton, dia adalah berat. If it is kg, it is the mass. If it is Newton, it is the weight. So dekat atas bumi, dekat atas bumi, inilah jisim dan inilah berat dia. Jadi sekarang ni bawa lah pergi bulan. Dekat bulan graviti lain. Dekat bulan graviti lain. Jadi, benda yang tadi 20 kg, sekarang berapa? Masih lagi kekal sebagai 20 kg. Okay. Dia punya jisim masih sama dengan 20 kg. Sebab apa? Sebab jisim tak berubah. Mass does not change. Walaupun dekat bulan, graviti dia kurang. Okay, walaupun dekat bulan, graviti dia kurang, still jisim tak berubah. Tapi berat dia dah tak sama. Berat dia adalah berubah. Sebab tu cikgu bulatkan simbol tak sama ni. Okay, dia punya berat berubah sebab graviti dia berubah. Okey, dah habis dah eksperimen dekat bulan, pergi dekat Neptune pula, planet lain.
Okey, pergi dekat planet lain. Daripada bumi bawa ke bulan, lepas tu pergi ke Neptune. Jadi Neptune ni berapa dia punya jisim? Okey, objek tadi 20 kg ni, objek yang sama bawa ke Neptune, berapa dia punya jisim? Mestilah masih 20. Kenapa? Sebab jisim tidak berubah. Cikgu kena buat soalan ni sebab nak bagi faham ni bahawa jisim tidak berubah, bawa lah ke mana pun. Tapi berat dia berubah. So berat dia no longer 196.2 Newton. Okay. So itu adalah paling di antara yang paling penting lah. Soalan objektif suka tanya macam okay, apa jadi pada jisim kalau dia pergi dekat sini, pergi kat sana. Apa jadi pada berat. Okay. Alright. So daripada situ, okay, kalau tengok kat sini M20 W196 kan. Mana datang? Mana dapat value tu? Sebenarnya berat pun ada dia punya formula. Jadi W equals to mg. Berat, unit dia adalah Newton. M adalah kg dan G adalah kekuatan medan graviti. Ataupun kalau korang perasan sebenarnya G ni macam dekat dalam bab jatuh bebas hari tu. Ingat lagi tak jatuh bebas dalam free fall berapa value gravitational acceleration? Value dia adalah 9.81 on earth lah. On earth kan 9.81. MS negatif 2. Tapi ini kiranya sama je benda ni. Dua ni adalah unit yang sama cuma dia derive. Poin dekat sini adalah atas permukaan bumi, walaupun dia tak cakap dalam soalan, korang kena tahu G adalah 9.81. Walaupun dia tak kata diberi G 9.81, korang memang kena tahu. So dalam soalan ni kita ada seorang angkasawan yang tadi cikgu tanya berapa berat tu. Dia tanya, sekarang cikgu tanya lagi sekali. Hitung berat angkasawan. Adakah 60? Ya. Kenapa bukan? Sebab 60 ni adalah jisim. Jadi untuk dapatkan berat ataupun weight, formula dia adalah mg di mana m adalah 60. G adalah 9.81. Okey, tekanlah kalkulator. 60 kali dengan 9.81. Dapatlah 588.6. Okey, 588.6 Newton unit dia. Okey, selesai. Alright, sekarang kita ada objek. Tak habis nak buat eksperimen kat planet lain. Okay, fine. Kita ada objek dekat bumi. Kita nak buat planet kat tempat lain. Nak buat apa? Eksperimen dekat tempat lain. Kita pilih bulan dan Neptune. Okay, dekat sini kita kena lengkapkan maklumat. Okay, diberi graviti bumi 9.81, M dia 5. Jadi, berapakah berat di bumi? So, jangan lupa W sama dengan mg. Jadi, dalam kes ni 5 kali dengan 9.81 lah kan? Okay, so 5 kali dengan 9.81, orang akan dapat 49.05. Unit dia apa? Newton. Okey, sekarang bawalah ke bulan. Okey, bawa ke bulan, graviti dia 1.67. Okey, kadang-kadang pelajar tanya, cikgu kena keingat. Sepatutnya tak. Okey, sepatutnya yang korang memang kena ingat, alah ini pun diberi dalam exam sebenarnya. Sepatutnya yang ini. Okey, tapi at least korang tahulah bulan graviti dia kurang. Sebab tu kalau korang tengok video orang dekat bulan tu kan, yang dia macam terapung-terapung tu, itulah. Okey, tapi nak bagi tahu bahawa graviti dekat bulan lagi rendah, cuma value ni um, dia 1/6 daripada bumi, cuma biasanya dia tak expect korang hafal lah. Okey. Alright, jadi dekat sini dia kata lengkapkan lagi. Jadi kita dah tahu, okey, objek ni objek yang sama bawa ke bulan. Jadi dia masih lagi 5 kg, cuma berat dia dah tak sama lah. Jadi dekat sini berat dia akan jadi 5 kali dengan 1.67. 5 kali dengan 1.67, korang akan dapat 8.35. 8.35 Newton. Siap. Okay. Sekarang, bawa pergi Neptune pula. Okay, fine. Tapi dekat sini dia dah bagi W. Okay. Dekat sini tiba-tiba dia tanya G. Tadi cikgu baru cakap, tak payah hafal. Tiba-tiba dia tanya. Okay, so dalam situasi-situasi macam ni, walaupun dia tak bagi, tak semestinya kita kena hafal. Okay. Kadang-kadang benda tu kita boleh dapat. Bukan kadang-kadang. Selalunya benda tu kita boleh dapat daripada soalan. Contoh, W dia dah bagi dah. So, W sama dengan mg. Cuma kali ni kita kena cari G lah. W bagi M. Okey, tapi untuk jawab G tu, kita kenalah tahu M dulu. So, M dia apa? M dia masih 5 kg. Sebab jisim adalah sama. So, dalam soalan ni untuk dapatkan G, apa yang kita buat adalah 55.75 bahagi dengan jisim dia, iaitu 5. So, 55.75 bahagilah dengan 5. Dapat berapa? 11.15. Okey, unit dia adalah Newton kg negatif 1. Itulah ceritanya pasal berat. Jadi paling utama sekali adalah pastikan korang tahu dia punya beza, pastikan korang tahu dia punya unit, pastikan tahu bila dekat
tempat lain apa yang sama. Okay, apa yang masih sama? Adakah berat atau jisim? Jisim lah. Okay, mass is still the same. Doesn't matter where you go. Tapi the weight depends on the gravity of that location. Okay, berat bergantung pada graviti tempat tersebut. Okay, so dengan itu habislah bab 2. Okay, berat adalah subtopik terakhir. Jadi bab 2 pun habis juga. Tahniah di antara bab yang paling panjang lah dekat dalam form 4. Okay, so semoga konsisten lah sampai bab seterusnya. Kita akan jumpa lagi dalam bab 3 gravitation. Terima kasih semua. All the best. Assalamualaikum.